kelebihan-kelebihan. Jadi walaupun Rasulullah tak buat, tapi bila Rasulullah perintahkan buat, maknanya kita bolehlah buat. Ustaz, kenapa Rasulullah tak buat? Adalah sebab dia. Kenapa Rasulullah tak buat, tuan-tuan? Saya nak tanya. Rasulullah tu suruh kita solat duha kan, hari-hari kan. Hari-hari buat kalau boleh pagi kan. Dan tak payah buat kat rumah, buat kat luar. Selalu buat kat luar kan. Kenapa Rasulullah tak buat? Saya tanya tuan-tuan. Kenapa Rasulullah tak buat? Solat Isyraq. Dia kalau Rasulullah tak buat tapi dia suruh buat, baru kita boleh buat. Tapi kalau Rasulullah tak buat dan dia tak pernah suruh buat, itu bid'ah kalau tuan-tuan buat. Tak boleh, itu tak boleh buat. Yang saya cerita tadi semua yang Rasulullah suruh buat tapi dia tak buat. Yang Rasulullah tak pernah ada hadis yang suruh dia buat, tuan-tuan jangan pandai-pandai buat. Solat antara isyak dengan maghrib, solat 100 rakaat, itu semua tak ada. Yang semua tu tak ada. Yang ada dalil yang kata Rasulullah suruh buat saja yang tuan-tuan boleh buat. Sebab tu saya kata tadi, contoh dia macam duha, Rasulullah tak buat. Kalau buat pun tak adalah banyak kali, tapi dia suruh kita buat selalu, buat hari-hari. Faham tak? Ataupun apa-apa ibadat lah, ataupun puasa selang-selang sehari, Rasulullah tak buat. Tapi Rasulullah kata itulah puasa yang terbaik kan. Puasa selang-selang, puasa Nabi Daud kan. Tapi itu puasa yang terbaik. Jadi maknanya kalau Rasulullah tak buat, kenapa dia suruh buat? Saya nak tanya tuan, kenapa Rasulullah tak buat tapi dia suruh kita buat? Kenapa Rasulullah tak buat? Saya nak tanya. Ni tengok Kak Asma Husin, pandai Kak. Inilah jawapan yang saya tunggu. Tuan-tuan, dia macam ni tau. Kalau Rasulullah buat dan setiap hari, Rasulullah takut apa? Dia khawatir nanti Allah Ta'ala wajibkan benda tu. Faham ke tidak? Dia takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajibkan benda tu. Faham ke tidak? Sama macam solat, kita solat tarawih. Tarawih berjemaah kan, ramai-ramai kan. Jadi dia datang kali pertama, hari kedua, hari ketiga, lepas tu dia tak datang lah. Sebab apa kalau aku datang hari-hari, dah tentu makin lama makin ramai orang ikut kan. Nanti tak pasal-pasal dah jadi